Petang yang redup, angin sepoi-sepoi bahasa. Teringat zaman kecil dulu bila mak panggil dari dapur. Mai tolong bungkus lepat labu ni. Bau harum daun pisang yang dilayur, campuran labu dan kelapa, cukup membuat hati merindu. Lepat labu ni bukan sekadar kuih. Ia adalah warisan rasa memori zaman kanak-kanak. Kita mulakan dengan suku biji labu sederhana besar, dibuang kulit dan diparut kasar. Kemudian campurkan dengan semangkuk kelapa parut. Okey, kemudian kita masukkan semangkuk tepung beras. Okey, kemudian kita tambahkan semangkuk gula. Tapi jika anda nak jaga kesihatan, kita boleh kurangkan ukuran gula yang digunakan. Kacau hingga sebati. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sehingga adunan ini tercampur sempurna. Kemudian kita letakkan lebih kurang 2 sudu besar adunan di atas daun pisang yang telah dilayur dan kita letakkan 1 sudu besar gula merah sebagai intinya. Bungkus dengan kemas dan kemudian kita letakkan ke dalam tempat mengukus. Tapi kalau nak cepat, boleh ikut cara opah abang bungkus lepat. Opah abang kalau bungkus lepat, dia akan buat besar-besar. Besar sebesar penumbuk. Jadi dalam 5 biji saja dah cukup untuk menghabiskan 1 besin adunan lepat. Tapi nampak macam tak estetik lah kan. Orang zaman sekarang ni bukan hanya nak tengok rasa tapi juga nak tengok presentation. Walau bagaimanapun, kita boleh ubah suai cara menghidangkannya. Janganlah kita hidang lepat yang besar gedabak tu, tapi kita potong kecil-kecil dan kita hidangkan. Pasti lepat kita akan habis dimakan oleh orang-orang yang kelaparan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai labu. Jika ada labu dalam hidangan, baginda akan memilihnya terlebih dahulu. Bahkan baginda pernah meminta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu untuk menambah labu dalam masakan kerana ia menguatkan jantung. Jadi, jom kita selalu menyediakan cuadah yang berasaskan labu untuk keluarga tercinta. Kerana bukan hanya rasanya yang sedap, tapi juga boleh menyihatkan badan, khususnya jantung yang menjadi nadi kehidupan kita. Okey, kita susun semua lepat-lepat ni ke dalam bekas pengukus dan kita boleh kukus lebih kurang 40 hingga 45 minit bergantung kepada saiz dan juga ketebalan bungkusannya. Satu tip tambahan, jika daun pisang mula melekat dan berbau harum, itu petanda lepat hampir siap. Kalau nak lebih nostalgia, boleh buka satu dan rasa panas-panas sambil hirup teh kampung.